Melati adalah sebuah kisah seram tentang seorang gadis yang membunuh diri kerana kecewa di dalam percintaan. Pada asalnya, kisah ini tersebar dengan luas di kampus UiTM. Ianya menjadi kisah turun-temurun dari senior ke junior. Banyak versi tentang kisah seram ini. Ada yang berpendapat Melati ialah pelajar di kampus tersebut yang memutuskan untuk terjun dari tingkat tertinggi di hostel kerana teman lelakinya meninggalkannya apabila mengetahui yang Melati sedang mengandung. Versi yang lain mengatakan Melati adalah penjual kuih dari kampung yang berdekatan, sering menjual kuih di dalam kawasan kampus, jatuh cinta dengan seorang pelajar lelaki. Kisah pengakhiran juga sama di dalam versi ini, di mana Melati membunuh diri apabila ditinggalkan. Ada yang berpendapat Melati terjun dari tingkat teratas hostel dan ada yang berpendapat Melati mengunci dirinya di dalam almari hostel. Kejadian tersebut berlaku apabila menjelang cuti semester, tidak sehingga semua pelajar kembali ke hostel daripada bercuti, mereka menyedari yang bilik Melati berbau busuk. Terkejut apabila melihat mayat Melati yang sudah reput di dalam loker. Kawasan hostel di kampus tersebut sudah pun ditutup. Pelajar adalah dilarang sama sekali untuk memasuki kawasan tersebut dan akan dikenakan tindakan disiplin. Sebelum kawasan itu ditutup, ramai pelajar yang berani masuk ke dalam, mencari bilik Melati dan meninggalkan tanda tangan mereka, kononnya sebagai pencapaian mereka pernah berada di situ. Apapun, kisah ini tidak dapat disahkan kebenarannya. Adakah ianya hanya sebuah mitos ataupun kisah yang dibuat-buat? Terima kasih kerana menonton segmen seram Kupi-Kupi Show. Sila klik di skrin untuk menonton episod-episod seram yang lain. Kupi-kupi dulu bah.